Dalam lanskap global yang semakin didorong teknologi, sistem pendidikan perlu menyesuaikan diri dengan realiti baharu. Selaras dengan visi masa depan, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) baru-baru ini telah melancarkan Dasar Pendidikan Digital yang merupakan satu inisiatif strategik dalam bidang pendidikan negara. Hai, nama saya Spark. Saya dilantik secara lamayah bagi melaporkan perkembangan pendisiplinan di sebuah sekolah. Untuk info seterusnya, kita akan bersama wartawan cilik Nur Insyirah Zohir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Insyirah Zohir kini berada di Sekolah Kebangsaan Seberang Perak. Sekolah ini amat komited dalam mendukung inspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia bagi melahirkan generasi fasih digital. Assalamualaikum Cikgu. Apa pendapat Cikgu tentang generasi fasih digital memacu kegemilangan pendidikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik Insyirah Zulaika. Berbalik pada soalan generasi fasih digital memacu kegemilangan pendidikan. Pertama sekali, generasi fasih digital mampu meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan aplikasi dan platform digital yang interaktif. Sebagai contoh, di SK sekolah kita, Sekolah Kebangsaan Seberang Perak, kita selalu menggunakan platform seperti Google Classroom, Padlet, Quiz dan Kahoot kerana ia mampu menjadikan sesi pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan. Penggunaan ICT seperti TV Android, LCD interaktif dan peranti digital lain semakin menjadi teras dalam proses pembelajaran abad ke-21. Teknologi ini bukan sahaja menjadikan sesi pengajaran lebih dinamik, malah meningkatkan keterlibatan murid melalui visualisasi kandungan yang lebih menarik dan mudah difahami. Murid-murid kini didedahkan kepada penggunaan aplikasi kreatif seperti Canva serta permainan dalam talian yang berasaskan pendidikan. Pendekatan ini bukan sahaja merangsang kreativiti dan pemikiran kritis, malah membantu meningkatkan motivasi serta penglibatan aktif dalam proses pembelajaran. Menerusi pendedahan awal oleh para pendidik mengenai penggunaan teknologi digital, murid-murid kini lebih yakin dan berdikari dalam meneraka pelbagai peranti serta aplikasi. Hasilnya, mereka mampu menghasilkan bahan kreatif seperti poster, video dan persembahan untuk menyertai pertandingan secara sendiri sekaligus membuktikan keberkesanan integrasi teknologi dalam pendidikan. Demi mencetuskan pembelajaran luar biasa, guru media tampil dengan langkah inovatif membawa masuk agensi luar untuk memperkenalkan dunia VR kepada murid. Hasilnya, murid bukan sekadar belajar tentang realiti maya tetapi mereka sendiri masuk ke dalamnya dan merasai pengalaman yang sukar dilupakan. Platform Delima yang dibangunkan oleh KPM merupakan inisiatif penting dalam usaha memperkasakan transformasi pendidikan digital. Melalui pelbagai aplikasi yang ditawarkan bawah Delima, murid dan guru dapat mengakses sumber pembelajaran yang interaktif dan efektif sekaligus membantu mereka menjadi lebih fasih digital dalam proses pengajaran dan pembelajaran harian. Generasi fasih digital bukan sekadar pengguna teknologi. Mereka adalah pemacu utama perubahan dalam lanskap pendidikan moden. Dengan kemahiran digital di tangan, mereka melangkah yakin ke arah kegemilangan akademik dan masa depan yang lebih progresif. Sekian laporan daripada saya, Nur Insyirah Zohir. Kembali semula kepada Spark. Terima kasih Insyirah. Sesungguhnya pendidikan hari ini tidak lagi hanya bergantung pada buku dan papan hitam yang digerakkan oleh generasi yang masih digital, yang tahu memanfaatkan teknologi dan menimba ilmu, berkarya dan bersaing di peringkat global. Salam digital.